Okey geng, hari ni aku nak tunjuk satu monster yang tengah ada kat tangan aku sekarang. Ini bukan biasa-biasa, ini dah siap tune Stage 3 Hardcore Volkswagen MK6 GTI SE tahun 2012 guys. Kalau korang nak rasa apa itu German engineering, inilah dia guys. Spek standard dia pun dah power, ini kan pula yang dah spek full modified. Intake pakai integrated engineering, terus kasih airflow ngam. Dalam enjin dah ada upgrade, ada Varia valve spring, ada Woosner piston. Camshaft baru, semua internal bearing baru. Enjin fully rebuilt daripada scratch guys, bukan main-main. Turbo daripada CTS, KO4 turbo. Forged diverter valve, boost confirm masuk padu. Cooling, settle. Revo intercooler memang dah standby. Brake nak kena lawan power juga kan. Ni pakai AP Racing 6 spot. Confirm berhenti padu. Kaki-kaki pula pakai Golf R punya lower arm, Golf R punya absorber dan spring dengan DCC. Memang tight handling. Rim Motec original guys, US 6 Recaro SR6 Alcantara. Downpipe 3.5 inci daripada Billy Boat dengan custom catback. Confirm orang jalan sebelah pun toleh bro. US punya barang. Senang cerita geng, kereta ni kau boleh buat daily drive. Tapi bila kau tekan, automatic dia jadi street weapon. Unit yang macam ni pula bukan datang hari-hari. Kalau kau lambat memang kau melepas. Kalau korang dah ready nak pegang 350 horsepower hot hatch German ni, korang tekan link DM abang sekarang. Kita kira-kira sampai jadi. Macam biasa, kau tekan, kau tanggung. Ciao.